Masjid Al-Badar ataupun Masjid Seribu Selawat. Masjid Al-Badar ni antara masjid terapung paling ikonik dekat Pulau Pangkor ni tau. Bila masuk dekat masjid ni, korang boleh tengok ada 1000 lebih kalimah selawat. Dia punya selawat yang terukir dekat masjid-masjid ni. Memang cantik. Masjid Seribu Selawat ni sebenarnya adalah masjid terapung yang pertama dekat negeri Perak ni. Masjid ni siap dibina pada tahun 2017 dan sejak dari itu, masjid ni jadi salah satu tempat yang wajib orang datang bila travel ke Pulau Pangkor. Dekat dinding-dinding masjid ni dihiasi 1000 kaligrafi kalimah selawat yang kemas tersusun. Memang cantik sangat.